Raja Britain Charles III semalam berucap di hadapan Kongres Amerika Syarikat dan beliau mempunyai sesuatu untuk disampaikan kepada kepimpinan politik Washington, terutamanya sudah tentu kepada Donald Trump. Ucapan itu disampaikan dengan sifat tenang yang biasa bagi rakyat Britain, tetapi mengandungi banyak maksud tersirat. Charles III dengan bijak menyembunyikan kritikan terhadap Donald Trump dan memberi isyarat bahawa pentadbiran Presiden Amerika Syarikat perlu segera menilai semula pandangan mereka. Dan dalam episod ini, saya ingin mengupas bersama anda dan mentafsir mesej-mesej tersembunyi dalam beberapa petikan utama ucapan Raja British Charles III. Dan ini akan menjadi episod yang cukup menarik kerana lawatan Raja ke Washington boleh membawa banyak perubahan, termasuk dalam hubungan Amerika Syarikat dengan NATO dan Ukraine. Nama saya Alexei Pecci. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran ini. Sila tekan butang suka untuk episod ini dan tinggalkan sebarang komen anda. Selain itu, langganlah saluran Telegram saya, Pecci News. Pautannya ada di dalam keterangan video ini. Jadi, pertama sekali, saya akan menerangkan konteksnya secara ringkas. Pada 28 April, Raja Britain Charles III telah berucap di hadapan Kongres Amerika Syarikat. Ini adalah ucapan pertama oleh seorang Raja Britain di hadapan penggubal Undang-Undang Amerika sejak tahun 1991. Sebab itu, ia benar-benar merupakan satu peristiwa bersejarah. Charles III memulakan ucapannya dengan menyentuh tentang zaman ketidakpastian besar yang sedang dihadapi oleh Amerika Syarikat dan juga Britain. Beliau menyatakan bahawa walaupun terdapat ketidakpastian akibat konflik di Eropah dan Timur Tengah, United Kingdom dan Amerika Syarikat akan sentiasa kekal sebagai sekutu setia dalam mempertahankan demokrasi. Raja juga menyebut tentang kritikan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, terhadap Pakatan Atlantik Utara. Dan beliau menyatakan bahawa selepas serangan pengganas pada 11 September 2001, buat pertama kalinya Artikel 5 Perjanjian Atlantik Utara telah digunakan dan NATO telah digerakkan untuk melindungi salah satu negara ahlinya. Itu adalah satu-satunya kes yang benar-benar berlaku di mana NATO mempertahankan sekutunya dan negara itu ialah Amerika Syarikat. Jadi Trump tidak sepatutnya membuat kenyataan bahawa NATO hanyalah harimau kertas. Dan pada masa yang sama, Charles III menyeru agar sokongan kepada Ukraine dikekalkan dan malah dipertingkatkan. Seterusnya adalah petikan beliau. Sejurus selepas peristiwa 11 September apabila NATO buat pertama kalinya dalam sejarahnya mengaktifkan Artikel 5, kita bersama-sama memberi respons terhadap seruan itu, sama seperti yang telah dilakukan oleh rakyat kita selama lebih satu abad, bahu-membahu melalui dua perang dunia, Perang Dingin, Afghanistan dan detik-detik lain yang menentukan keselamatan bersama kita. Hari ini, ketegasan yang sama diperlukan untuk mempertahankan Ukraine dan rakyatnya yang berani, menjamin keamanan yang benar-benar adil serta berkekalan. Raja juga mengulas mengenai insiden tembakan yang berlaku pada hari Sabtu semasa majlis makan malam untuk koresponden Rumah Putih dengan menyatakan bahawa tindakan keganasan seperti itu tidak akan pernah berjaya. Kemudian, Charles III bertemu dengan pemimpin-pemimpin syarikat teknologi Amerika untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh syarikat permulaan pada peringkat awal pembangunan. Selepas itu, Baginda dan Ratu Camilla menghadiri majlis makan malam negara di Belarus. Dan, sebagai tambahan, semasa ucapan semasa makan malam itu, Donald Trump menekankan hubungan istimewa antara Amerika Syarikat dan United Kingdom. Manakala Charles III dalam ucapannya sempat bergurau mengenai projek baru Donald Trump yang kontroversi, khususnya Dewan Tari Menari di sayap timur Rumah Putih. Raja mengingatkan bahawa sebelum ini pada tahun 1814, pihak British pernah melakukan pengubahsuaian Rumah Putih dengan cara yang tersendiri. Baginda menyatakan bahawa Trump tidaklah begitu asli. Orang British juga pernah cuba memodenkan Rumah Putih, tetapi dengan cara yang agak unik. Di sini saya akan jelaskan sendiri tentang jenaka itu. Charles III mengisyaratkan peristiwa tahun 1814. Pada waktu itu, semasa kemuncak Perang Anglo-Amerika, tentera British telah menawan Washington dan membakar Rumah Putih begitu sahaja. Selain itu, Raja British juga mengingatkan bahawa Donald Trump baru-baru ini berkata jika bukan kerana Amerika, orang Eropah semua akan bercakap dalam bahasa Jerman. Baginda menyindir Trump. Dia malah berkata secara terus terang, "Dengar sini, jangan lupa, kalau bukan kerana kami, orang British, kamu semua, orang Amerika, sebenarnya akan bercakap dalam bahasa Perancis. Jadi, mari kita jangan saling berlumba-lumba siapa yang lebih hebat."
Tapi sebenarnya, seluruh ucapan Raja Charles III penuh dengan maksud tersirat dan juga sindiran terhadap Donald Trump. Ini adalah ucapan pertama Raja British di Kongres Amerika dalam 35 tahun terakhir. Dan lawatan ini diadakan sempena ulang tahun ke-250 kemerdekaan AS daripada Britain. Dan sekarang mari kita huraikan beberapa mesej daripada Raja Britain. Sebagai contoh, apabila Charles III mengingatkan bahawa NATO buat pertama kalinya menggunakan Artikel 5 dan Majlis Keselamatan PBB bersatu menghadapi keganasan. Apabila tragedi 11 September berlaku di Amerika Syarikat. Maksud beliau ialah, dengarlah, jangan tolak Artikel 5 kerana rakyat Britain berada di sisi ketika ia benar-benar penting. Dan apa yang Donald Trump katakan sekarang, bahawa mereka tidak membantu dalam perang dengan Iran, itu tidak sepenting seperti dahulu. Dan seterusnya, saya akan memetik kata-kata Raja, yang pada pandangan pertama kelihatan pelik dan tidak begitu sesuai. Petikan, saya dengan penuh kebanggaan telah berkhidmat dalam tentera laut diraja, mengikuti jejak langkah tentera laut ayah saya, Putera Philip, Duke of Edinburgh, datuk saya, Raja George VI, datuk saudara saya, Lord Mountbatten, dan moyang saya, Raja George Leminder. Nampaknya mengapa Raja perlu bercakap tentang perkara ini di hadapan Kongres? Sebenarnya semuanya mudah sahaja. Raja Britain memberitahu Trump hentikan memperlekehkan tentera laut diraja. Sebenarnya, tidak lama dahulu Trump menyatakan bahawa tentera laut diraja tidak memenuhi peranannya. Petikan kata-kata Trump. Kamu bahkan tidak mempunyai armada. Kamu terlalu tua dan kapal induk kamu rosak. Beginilah dia bercakap tentang armada laut British dan Raja Britain membalas kepadanya. Selepas itu, Raja Britain benar-benar menunjukkan. Dia berkata seperti berikut, petikan. Kata-kata Amerika tetap berwibawa dan bermakna, sebagaimana sejak negara itu merdeka. Tindakan negara besar ini mempunyai makna yang lebih besar lagi. Presiden Lincoln sangat memahami perkara ini dan dalam ucapan Gettysburg yang agung, beliau menyatakan bahawa dunia mungkin tidak begitu memberi perhatian kepada apa yang kita katakan, tetapi tidak akan pernah melupakan apa yang kita lakukan. Dan kata-kata ini memang sangat bijak, ditujukan kepada Donald Trump. Catatan Donald Trump di media sosial yang kasar dan tidak beradab. Ia memang tidak begitu baik, tetapi itu masih lagi hanya kata-kata. Dan Raja menyeru, selagi belum terlambat, jika Trump kembali kepada hubungan persahabatan, Eropah dan Britain boleh, katakanlah, melupakan dan mengabaikan semua penghinaan ini. Kerana itu hanyalah kata-kata. Begitulah, semua kata-kata ini keluar dari mulut Trump. Dan jika dia benar-benar berdamai melalui tindakan, semua orang bersedia untuk berdamai. Selepas itu, Raja Britain benar-benar menegur Trump dengan tegas. Satu lagi petikan. Persatuan Sejarah Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah mengira bahawa Magna Carta telah dipetik sekurang-kurangnya dalam 160 kes Mahkamah Agung sejak tahun 1789. Tidak kurang pentingnya, sebagai asas kepada prinsip bahawa kuasa eksekutif tertakluk kepada sistem semak dan imbang. Maksudnya, pada dasarnya, Raja menyatakan, kawan-kawan, Britain pernah memberikan anda alat untuk mengawal presiden yang tiba-tiba terlupa bahawa di negaranya sebenarnya wujud sistem semak dan imbang. Bahawa dia bukan raja. Dia tidak mempunyai kuasa peribadi dan mutlak. Tidak. Di atasnya ada Kongres, Mahkamah Agung dan sebagainya. Dan akhirnya, Raja Britain menyatakan, petikan, saya dengan sepenuh hati berdoa agar pakatan kita terus mempertahankan nilai-nilai bersama kita, bersama rakan-rakan kita di Eropah dan Commonwealth serta di seluruh dunia. Dan supaya kita mengabaikan seruan untuk menjadi lebih tertutup dan terasing. Jadi, pada dasarnya, Charles III, dia bertanya, adakah anda benar-benar yakin dengan idea Amerika didahulukan dan idea isolasionisme? Atau adakah anda akhirnya perlu sedar dan faham bahawa tanpa sekutu dan rakan kongsi, anda bukan siapa-siapa? Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini, langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Itu saja, jaga diri anda, jumpa lagi semua.